Selamat perancang kesalamnya. Saya bala membawa arnab comel untuk anda. Dia juga memakai topi merah jambu. Hanya yang terbaik daripada anda akan mendapatkannya. Jadi mari, lukis. Mary tata bahasa sudah mula melukis. Ya. Awak macam itu, Ben. Silakan dan bazirkan masa awak. Saya akan buat lukisan terbaik sekali. Arnab akan menang. Bye, Smart. Doris, where's the barketer? Ready, ship. Apa yang kamu sedang lakukan? Hei, bagaimana kamu percikan itu? Baiklah, saya nak lukis badan juga. Benda-benda comel ini mengingatkan saya kepada sesuatu. Tetapi saya tidak suka warna merah jambu. Saya nak lukis dengan biru. Sekarang, kamu perlu tambah sedikit air juga. Kemudian semuanya harus melekat, kan? Jangan lupa tentang mata. Dan ini airnya. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang buat arnab. Arnab saya akan menjadi sangat comel dan secantik saya. Walaupun arnab itu akan berada sedikit jauh dari saya. Tetapi saya rasa saya akan menjadikannya sangat... Kecantikan. Miss Jane datang dengan sangat cantik. Bagaimana saya tahu bagaimana untuk My flowery sunny. Balang air. Oh, tidak. Bagaimana ia berlaku? Ben, adakah awak yang melakukannya? Saya marah dengan awak sekarang. Masa TikTok. Baiklah, tunjukkan cepat serius juga Jane. Dia sangat ceria. Bagaimana pula dengan awak, Jane? Baiklah, Ben. Oh, sungguh cantik. Awak memang layak untuk ambil arnab itu untuk diri awak. Simpan kebanggaan awak. Terima kasih. Saya menang. Saya ada sesuatu untuk awak. Tengok, lobak merah. Mari segarkan diri anda. Yahoo! Akhir-akhir. Saya ada pesan baru untuk kamu. Hotdog marmalade yang besar. Saya boleh nampak. Our creator Tunggu. made Nodra Untuk bermula. people. Jom kita pergi. Baiklah. Lukisan seni. Hari Karishan Charlie Manfeng untuk melukis. Kenapa adunan ini tidak keluar? Ayu. Adu. Oh, tidak. Saya diliputi adunan hitam. Apa yang kamu buat, Ben? Saya melukis garisan dan sekarang mewarnakan hotdog saya. Cingak semua. Bagaimana isu amar saya lukisan anda? Lici, baik kira nambah sedikit manis. I prefer. Saya akan prepare hotdog sih sekarang juga. Tapi saya akan prepare-nya dengan cara yang asli. Seperti seekor anjing sebenar. Apa yang awak ada di situ? Beberapa contengan. Lebih baik lihat karya agung masakan dan seni saya. Mary, apa yang awak buat? Saya buat hebat. Saya putuskan untuk buat lukisan 3 dimensi bahan-bahan hotdog secara berasingan. Oh, okey, Mary aneh. Jane, tunjukkan apa yang awak ada. Wow, lukisan itu macam biasa-biasa. Tetapi idea itu diiktiraf. Aku akan terbalikkan juga. Apa? Apa yang sedang berlaku? Kenapa tidak? Mula dapat kamu menghidupkan dapur? Jane, kamu memang teruk. Kamu jahat. Bukan. Burst up dengan awak, Jane. Mary, bring Kerubin. Ini sempurna dah. Hot dog 3 dimensi. Oh, ayolah. Semuanya menonjol. Oh, masa sudah tamat semua. Tunjukkan kerja kamu. Oh, Jane, ini bukan yang saya mahukan. Bagaimana dengan awak, Ben? Oh, teruk. Mary? Oh, itu hotdog yang sempurna. Awak memang patut dapat hotdog marmalade untuk diri sendiri. Nikmati hadiah awak. Awak pelajar terbaik saya. Akhirnya, saya menang dan malah dapat hadiah yang hebat dan begitu sedap. Hati-hati, Mary. Oh, saya sangat lapar. Alangkah cantiknya pakaian itu. Patutkah saya memakai pakaian Pada janji awak? temu dengan Bob. Sakitnya. Kamu semua suka. Maka Maka maaf. Bukan hadiah untuk kamu. Sial, siapa yang datang dengan gaun-gaun ini? Apa? Saya pun tidak mahu memandu lagi. Rantai itu sedang mencuba membakar sesuatu pada pokok. Baiklah, saya tidak faham seni membakar pada kayu. Saya ada masa untuk bermain. Baiklah, mari kita pergi. Saya ada idea. Saya nak membakar api. Saya seorang profesional lengkap dalam membakar. Abang saya melakukannya. Ayah saya melakukannya. Datuk, moyang, nenek moyang. Saya rasa anda faham. Okey. Wait. Saya seorang lihat bro. Lane. Ayah, apa yang ayah lakukan? Saya sibuk. Tapi, tak apalah. Lihat, adakah ia bagus? Ayuh, saya boleh melakukannya untuk anda. Itu bukan masalah.
Ia mudah. Terima Ayuh membuang kasih. gaun anda. Ia hanya perkara mudah. Beberapa perincian. Butiran dan Kita hampir. Bagus. Ini dia, Mary. Terima kasih, Ben. Masa hampir habis. Kawan-kawan, tunjukkan kerja kamu. Ini bukan milik saya. Jen, awak buat kerja yang hebat. Gaun itu. Bagaimana dengan awak, Mary? Saya tak buat apa-apa. Tidak kelihatan baik sama sekali. Ben, awak yang menang mengejutkan. Bukan, ini bukan main. Ini Mary punya. Ayuh, jangan malu. Apa? Ayuh, jangan ketawa pada saya. Saya ada hadiah baru. Apa pendapat awak tentang mesin gula-gula ini? Oi, Tuan. Baiklah, semasa kamu melukis, saya akan menyegarkan diri dengan sedikit manisan. Kamu tidak kisah, kan? Sedap. Saya ada sneakers. Masa sedang berjalan, kawan-kawan. Sangat lazat. Mari, lukis lukisan kamu. Baiklah. Lihat cakar saya. Saya dapat dia. Hai, Mary. Hai, berhenti, Ben. Saya tengah sibuk sebenarnya. Jangan ganggu saya. Saya boleh lukis dengan sempurna dan mesin layan diri itu akan jadi milik saya. Lihat, saya tahu cara melukis dalam 3 dimensi. Apa yang kamu buat? Oh, tidak. Ben! Ups. Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Baiklah, saya tahu cara melukis. Hanya perlu lukis garisan luar. Dan kemudian, apa yang dia buat? Saya perlu lebih cepat. Ayu. Masa sudah tamat. Apa? Kelas. Masa sudah tamat. Mary. Apa ini? Saya minta maaf. Bagaimana dengan kamu, Jane? Tidak buruk, tetapi belum sempurna. Bagaimana pula dengan awak, Ben? Oh, ini memang karya Agong. Ya, saya dapat mesin layan diri itu. Ini dia. Sangat keren. Saya sudah ada ini. Mau Semua ini. masuk ke draw ini sekarang. Ayo. Apa kabar? Saya mau yang ini. Ya, pergi kepada Papa. Sempurna. Saya ada fritella. Bagus. Surit key untuk Sarah Sila Ben. Ini dia. Baiklah. Terima kasih, Ben. Ini sedap. Ya, KitKat, kegemaran saya. Baiklah, ini untuk awak, Mary. Terima kasih. Apa? Kenapa? Kenapa ia tidak berfungsi sekarang? Ayo. Mesin bodoh. Terima kasih, gadis-gadis. Oh, semua. Kami ada sebarang pasukan yang baru. Mari kita cari tahu apa yang Baby Phoebe mahukan. Ya Tuhan. Dia mahukan koktel. Ia akan disiapkan. Perlu tuang sedikit susu ke dalam pengisar. Kemudian masukkan sebiji ais krim coklat. Hebat. Dan sekarang yang paling menarik. Saya seorang hitam. Dengan bangganya saya dapat menjadi king koko saya yang paling gelap di seluruh dunia atas dan bawah tanah. Minyak taman itu sangat lazat. Dan sekarang, mari kita campurkan semuanya. Wah, amat cantiknya warna hitam ini. Pink, bawa gelas. Hebat. Tuangkan ke atas koko dan tambah krim gandum di atasnya. Ia akan menjadi sangat lazat. Kita patut tambah jam laba-laba. Sedia. Saya. Sepanjang hari Rabu, awak adalah Black Heidi. Ia sentiasa kita. Lihat sebelih. Biar saya tunjukkan koko saya yang sempurna. Saya belikan strawberry. Celupkan gelas dalam sirap. Bagus. Sekarang sebiji ais krim semerah mata saya dan banyak susu. Sebenarnya saya pergi berada pengisar dan diputar. Saya perlukan ais dalam bentuk tulang. Itu sudah cukup. Tuang koktel ke dalam gelas. Segala-galanya sudah siap. Kami masukkan straw dan Anda boleh rasa. Saya belum memikirkan apa-apa lagi. Saya boleh memikirkan perut kosong. Tengkorak ini kelihatan seperti yang saya ambil otak baru-baru ini. Sekarang saya akan ambil mata Anda. Kita letakkannya dalam. I just have to work. Dia di... Biar saya bantu awak. Terima kasih banyak. Tuangkan soda ke dalam gelas dengan ais. Dan betapa lazatnya. Dan balang ini boleh ditepuk. Betapa seronoknya.
Adakah awak juga berseronok? Tuangkan sedikit ke dalam gelas saya. Itu sahaja. Satu-satu berkeren kawan Rain nyonok biji ice cream. Semua sudah siap. Saya sangat gembira. Wah, dia sebuah koktail nama Bird Merrick. Saya nak cuba yang ini secepat mungkin. Hey, ada mata jelly marmalade di dalamnya. Pelik. Jom cuba. Ya, sebenarnya sangat sedap. Saya suka mata marmalade. Mereka sangat lazat dan koktail ini memang menarik juga. Lihat itu. Menarik. Nasi yang coba kerja, weh. Lihatlah itu ngau. Labah-labah ini kelihatan comel. Koktail itu sendiri menjijikkan. Adakah ia diperbuat daripada arang? Seluruh lidah hitam. Ia tak sedap. Apa yang ada di sini? Wah, ia kelihatan hebat. Yang saya tidak biasa macam-macam, weh. Sangat sedap. Apa yang ada pada gelas? Oh, sirap strawberry. Baiklah, itu sahaja. Saya perlu memilih pemenang dan saya memilih zombie. Apa? Adakah saya menang? Ya, Dave. Yang alay kita tahu sehingga pun adakah Pigby sudah membuat keputusan? Ya, ia akan jadi burger. Pilihan yang baik. Saya minta Biar maaf. saya buatkan burger paling Roti sedap ini untuk membantu. anda. Saya terlepas. Apa benda ni? Tetapi Aksi. yang merah menakjubkan. saya kelihatan. Baiklah. Sangat Saya baik. sudah beli sesuatu secara rahsia. Wah, ada banyak sampah di sini. Apa itu? Kulit Jumpa pisang. lagi. Saya pasti tidak memerlukannya. Saya perlukan roti. Ayo jumpa. Roti yang sempurna. Yang seperti roti di bawah meja dalam tong sampah. Ibu adalah zombie yang menakutkan. Apa yang kamu maksudkan It's right yung iPhone. Saya sabihin dia si ayos ng burger. Siya ako na sub game nung siya. Betul. Berhenti. Awak beri saya idea yang hebat. Saya akan ambil salad ini. Kita perlu goreng. Hebat. Untuk burger, Hasilnya tidak sempurna. Sempurna. Pwede minawanak pada burger sekarang. Saya perlu menambah sedikit tomato yang sangat sedap. Saya ada cakap tajam dan saya boleh memotong apa saja yang saya mahu dengan mereka letakkan keju dan roti di atas. Saya. Burger dengan lihatlah keju itu dan burger saya sempurna dan siap. Lihat mata ini, ia sempurna. Ini benar-benar mengarut. Biar saya tunjukkan burger sebenar. Saya Ciptaan akan mesin turbo bersama adalah raksasa kilat dengannya. Devola menambah semua kilat di kawasan itu dan menghidupkan semula. Oh, itu adalah kita hanya perlu menangkap dengan cara yang betul. Horror ia berfungsi, ia sangat berkuasa dan dan hebat. dalam beberapa saat. Dan sekarang dengan I'm already ready to body wash. Benar berwarna hitam, basal dip salad. Tak perlu sandagi. Ini juga si tomato. Itu kalau betul gigi tajam dari kelada ini. Putsat, ready. Sekarang saya makan kentang goreng. Saya boleh guna untuk membuat cakar untuk... Baik, terus tapi saya patut mengeceknya. Bagus. kawan-kawan, kita tidak akan pernah menjadi berlebihan. Mereka sempurna begitu saja. Seria, wow, awak melakukannya dengan cepat. Alamak. Ya Tuhan. Saya sebenarnya bersebut dengan kain sedap. Ini adalah virus. Jadi bukan zombie. Saya harap bayi-bayi akan menyukainya juga dan cuba burger saya dengan virus. Saya perlu letakkan roti dan roti Untuk menurunkan binatang. tangan Ya, saya. sudah siap. Wih, ditutupi dengan merah. Saya tidak mau bercakap dengan Wow, like semua burger saya Mary Grace, tapi saya main cuma yang ini, you know, like kaya kelihatan sangat comel. Baik, mari kita coba. Apa, you know, daddy, kuating goreng. Baik. Stop! Mari kita coba burger itu sekarang. Ice. Dan burger ini sungguh lazat. Oh, memang hebat. Wednesday. Burrito seorang zombie itu adalah berusaha sebaik mungkin. Hai, benar-benar. Ada kayak tahanan ini hidup. Lepaskan saya. Dia langsung tidak suka burger saya. Ya, sangat atro. Saya pilih Rabu sebagai pemenang. You ready to receive your turn, Barabara? jaga diri.
Saya dulu berkata, apa yang Phoebe mau kali ini? Oh, ia adalah pancake. Ia kelihatan sangat mudah. Mari kita masak. Saya belum saya memutuskan siapa yang ingin saya lukis dengan corak lukisan. Kalau jengking Pat comel saya. Oh, lihat. Saya akan mulai melukis sekarang. Baiklah. Yuk, pancake dalam bentuk pada saya kemarin sangat sedap. Saya suka. Anda hanya perlu berhati-hati mengelilingi kelawar. Begitu sahaja. Anda kulit tebang pergi. Setelah tinggal, mari kita buat beberapa kelawar lagi. Semuanya akan siap. Hello, kelawar. Saya makan mereka untuk sarapan. Apa yang patut saya buat? Betul tuh. Saya ada simpanan otak pelbagai orang menarik di sini. Sekarang saya perlu makan otak seorang pelukis untuk melukis terbaik dengan adunan pancake. Perkara busuk saya yang mengerikan boleh dibuang. Tetapi yang ini perlu dimasukkan. Disawi semake. Apakah jenis badan ini? Saya berbau busuk dan saya sedikit kehijauan. Baiklah, tidak apa. Mari kita betulkan sekarang. Berapa banyak lebih baik? Saya perlu melukis sebuah lukisan seni. Mari kita cipta sebuah karya agung sekarang. Ia ternyata sangat cantik. Anda hanya perlu menyusun semua bahagian bersama. Sebuah karya agung. Sempurna. Saya suka. Wow, wing zombie lakukan. Hebat. Ijayanya membawa tikus saya keluar. Saya rasa saya akan buat sandwich pancake yang lazat dan tambah sedikit krim putar dan tutup dengan kelawar lain. Ia patut sangat sedap. Sekarang, mari kita tuangkan semuanya dengan strawberry. Saya sudah sediakan semuanya. Dan saya sudah selesai. Tetapi saya ada ide lain. Saya akan makan darah Anda. Saya bergurau. Dia cuma sirap. Boleh kah? Oh, biar saya lihat. Ya ampun, lembang saya pun sudah siap. Apa pendapat Anda? Saya rasa ia menjadi satu karya agung. Umasyar untuk sirambo kalajengking saya. unsur yang nasabit ng kalajengking yang sempurna. Pasti akan melukis. Aduh! Semuanya Ia dalam lendir. Maaf. Kasi kay Amir di mata tertutup. Dapat ni di lender di atas. Mungkin ini. Tidak. Oh, betapa menjijikkan. I was wondering sila when like Wednesday. Nah, i-ring ko rin benar secretary jengking. Saya perlu mencobanya segera. Baiklah, let you normal. So, i-ibig na iba yung vampire buat. Wow, dari ke kelawar kecil. Mereka terbang dengan hebat. Wah, jom terbang. La. Sangat sedap. Saya sangat suka. Saya mahu lagi. Saya ko na memutuskan bahwa vampire menang. Siapa yang berpura dengan Paul? Ore, ini kemenangan pertama saya. Terima kasih, Madam Phoebe.